gergasi, siapa ambil harta karun tu? Harta karun tu sudah diambil oleh orang asli. Itu bola ada kuasa ajaib. Apa saja kamu minta, semua boleh dapat. Ya. Kenapa ni? Sebab ini kot. Cabut! Cepat! Kapten, guna bola sakti. Wahai bola sakti, tolong hilangkan. Boleh minta satu hadiah saja. Satu je. Hijat. Siap, dah dapat dulu. Kapal sudah siap. Jangan! Tolong! Janganlah sedih. Kan kita dah selamat. Ish, kamu ni. Tak apa. Nanti kita selamatkan dia. Nenek aku kata, kalau kena tangkap dengan bulu, nanti kena makan. Kenapa kau cakap macam tu? Apa? Ada tak? Jangan tengok lama-lama. Ini bola saya punya. Kapten, kita nak minta apa dari bola ni? Kena fikir betul-betul, Kapten. Satu ajak je ni. Kapal baru, Kapten! Kapal baru! Bukan. Kapal emas baru. Nasib baik. Pula-pula datang. Mana-mana? Bulu. Mana janji? Hei! 2-3 kain guni. Kalau mau, ambillah sendiri.
Belum. Kapten, Izzy. Mana Mail? Kapten, Mail hilang. Hilang? Mail, mana kau? Nasib baik ni tak ada hilang. Huh? Apa yang kau buang tadi? Kembali ke Pulau Harta Karun. Bahagian 10. Apa yang kau buang tadi? Bukan Kapten dah nampak. Itu main-main saja. Ijat dah kena tangkap. Mak yang dah hilang. Semuanya sebab kau tamak. Mana ada tamak? Saya ambil satu bola saja. Kapten, betul juga cakap Haupin. Kalau Kapten tak curi, tak jadi macam ni. Lalu, Kapten apa ini? Buat malu saja. Betul-betul. Pentingkan diri je. Mak sini. Bagilah dia, Kapten. Yalah. Macam tu lah, Kapten. Bagus. Kamu lanun patut sokong saya. Huh? Nah. Wahai bola sakti, tolong selamatkan kawan kami, Mail dan Ijat. Sudah selamat ke? Mail! Ijat! Mari, kami ada sini! Oh, sana. Mail! Ijat! Gergasi batu. Apa kau buat di sini? Buat apa? Ini rumah saya lah. Kamu buat apa sini? Kami sudah cari Mail dengan... Oh! Kamu sudah jumpa! Bagus! Sudah minta hajat? Sudah, tapi tak jadi apa pun. Rosak kah? Mari saya tengok. Hai, gergasi. Rosak ke tak? Huh? Ini mana ada rosak? Tapi kamu mesti nak tahu kenapa tak jadi kan? Mestilah. Ikut saya. Buat je lah. Apa tu? Tengok ni. Inilah gerhana matahari.
Ya, gerhana matahari terjadi bila bulan tiba-tiba lalu antara matahari dengan bumi. Ketika itu, satu dunia menjadi gelap. Sakti akan menyala. Dan kamu boleh minta hajat. Takut saja. Tapi, gerhana matahari hanya berlaku sekali. Setiap 100 tahun. Jadi, bila? Bila? Kamu sangat bertuah. Ia akan berlaku besok. Kalau macam tu, kita cari esok sajalah. Bagus. Malam ni Mama makan apa? Fizi, pakai kau untuk aku. Ini garam. Minta tolong pun tak boleh. Aku hairanlah. Masa aku lawan dengan pulu besar tadi, aku buka topeng dia. Dia terus jadi pengecut. Jadi kamu sudah tahu kelemahan orang Pulu. Huh? Kelemahan orang pulu? Apa kelemahan dia? Yalah, ceritalah. Pada zaman dahulu, orang Pulu semua baik-baik belaka. Bila Ratu Jahat datang, dia tangkap ketua Pulu. Kemudian, dia paksa semua orang Pulu pakai topeng puaka. Semua jadi Pulu. Kapten, kita nak ke mana ni? Ikut je lah dulu. Fizi! Huh? Mister? Fizi? Kemparan ke Pulau Harta Karun. Bahagian 11. Pulu! Pulu! Orang kat mana? Penting jadi. Tu dia. Mana? Hang Ipin! Sini rupanya. Nasib baik kamu datang selamatkan saya. Inilah balasan orang yang tamak. Padan muka. Maafkan saya. Mana bola sakti tu? Ijat dah ambil. Ijat? Ya, dia sudah jadi Pulu. Kita mesti selamatkan dia.
Macam mana mau selamatkan dia? Saya tahu. Wanita hajat.